Ramai orang UMNO kecam penolakan permohonan penggunaan pekarangan masjid sempena program Majlis Santun Ramadan bersama dengan Zahid Hamidi. Dan mereka salahkan Perikatan Nasional dan juga Parti PAS lah khususnya dalam hal ini. Jadi saya nak bagi tahu kat sini, saudara dan saudari, pertama sekali kita perlu faham penolakan ini bukan dibuat oleh Menteri Besar ataupun Parti Perikatan Nasional yang mentadbir Negeri Terengganu. Penolakan ini dibuat oleh siapa? Oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Selaras dengan apa? Selaras dengan enakmen pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Terengganu 2001. Jadi Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu ini di bawah siapa? Di bawah Sultan Terengganu. Malah Pesuruhjaya pun dilantik oleh Sultan daripada Ahli Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu. Bukannya Ahli PAS. Jadi kenapa nak salahkan Perikatan Nasional dalam hal ini? Jelas penolakan yang dibuat adalah di bawah garis panduan serta peraturan pengurusan masjid di bawah enakmen pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Terengganu 2001 yang menyatakan apa? Masjid ini diwajibkan digunakan secara eksklusif untuk ibadah, pendidikan agama dan aktiviti keagamaan yang berkaitan dengan kebajikan umat Islam. Aktiviti yang bertujuan untuk berpolitik atau melibatkan propaganda parti berpolitik dianggap tidak sesuai dan oleh itu tidak dibenarkan. Jadi kena fahamlah perkara ini. Janganlah derhaka dan berkeras untuk buat juga program ni. Kena carilah tempat yang bersesuaian. Dan saya nak tanya, apakah respon rakyat Malaysia? Hampa setuju ataupun tak dengan benda ni? Khususnya orang Terengganu.